Ya, saya rasa niat dan tujuan dia bagus dan kita sokong niat dan tujuan untuk buat akta ini. Cuma kita risaulah rumah dah siap tapi pahat masih lagi berbunyi. Saya ambil dua lagi contoh lah. Vivian Wong Sandakan, dia kata di Sabah hanya ada dua Narcotic Addiction Rehabilitation Center ataupun PUSPEN. Adakah cukup infrastruktur tersebut untuk mengambil kira rehabilitasi ataupun pemulihan semula di bawah pendekatan yang baru ini? Datuk Suhaimi Abdullah daripada Langkawi, ahli Parlimen Langkawi, dia kata dia pergi ADK Center dekat Johor. Dia kata tempat untuk 500 orang, tetapi penghuni dia 1,200 orang, rehabilitation center. So nampak benda tak ready lagi. Dan so saya rasa baiklah kalau KDN boleh mengambil pandangan daripada ahli-ahli parlimen, termasuk juga bekas ahli parlimen di KS ni, supaya benda ni diperhalusi dengan lebih jelas lagi. Saya nak tambah satu lagi contoh. Saya baru ada kopi dengan kawan-kawan yang selalu berjalan masuk keluar sini sana di Sarawak